Konflik berlaku disebabkan oleh ada gap. Itu konsep dia. Gap lagi jauh gap tu, lagi tinggi konflik. Okey? Sekali lagi tuan-tuan. Lagi tinggi gap, lagi tinggi konflik. Jadi macam mana nak kurangkan konflik? Kena kurangkan gap. Tu je dia punya formula dia. Okey, gap ni tuan-tuan, dia boleh jadi gap yang pelbagai. Dan keempat adalah gap dari segi socio-ekonomi dan juga education. Bila gap tu terlalu jauh sangat, okey, saya nak tanya, kita ni rakyat-rakyat mahal ni, kalau masuk rumah, stokin dah pakai 2 bulan, kita kena letak kat mana masuk rumah? Contoh saya nak tanya, kalau kita letak atas meja mak dulu masa sekolah, stokin kita letak atas meja makan, apa jadi kat mak dan mak kita? Dia akan jadi Godzilla, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada orang yang dia memang akan letak stokin atas meja. Sebab diorang ada maid. Diorang ada orang gaji. Orang kaya. Orang gaji bukan seorang, tuan-tuan, ni jenis orang gaji yang masak lain, yang bersihkan toilet lain, yang bersihkan baju lain, ni lain-lain, tuan-tuan. So ada masalah tak letak kat meja? Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, bila dia masuk dalam hidup kita, contohlah kahwin dengan orang kaya kan, dia pun letak stokin dia atas meja, tuan-tuan. Kita pula jenis memang dah biasa tengok mak jadi Shrek. Kita pun jadi Shrek. Apalah abang letak stokin atas meja, kita tak risaukan dia. Sebab gap. Dia dibesarkan macam tu. Jadi gap ni kena dirapatkan untuk konflik tu diturunkan.